maintenance phase. Fasa ni ramai yang tak tahu tau. Bila korang dah achieve korang punya goal untuk korang punya berat badan tu, ramai yang rasa macam okay, done, this is it, mission complete. So ini mistake dia. So korang kena faham, korang kena bagi badan korang adapt dengan korang punya lifestyle ataupun berat badan korang yang baru ni. Apa yang korang boleh buat adalah reverse diet. Contohlah masa korang diet ataupun korang ada fat loss journey korang tu, korang makan kalori sebanyak 1800 ataupun 1900. So apa yang korang boleh buat, by numbers aku boleh cakap adalah korang increase korang punya intake tu maybe 100 kalori ataupun 150 kalori macam tu per week. So untuk memudahkan korang faham, mungkin masa aku diet tu aku makan 1 senduk je nasi. So bila untuk maintenance phase ni aku nak makan lebih sikit, aku increase jadi 2 senduk. Kalau korang tak buat benda ni, mission complete, go back to normal, 5 senduk, 1 bukit nasi. So that's why korang ada masalah yo-yo ni. Kita naikkan sikit demi sikit. Kita nak cari something yang boleh sustain. So kita kena ada cara kita. Inilah yang korang kena buat dalam maintenance phase korang.